Salam semua. Hari ini saya ingin menyentuh topik yang paling ramai orang takut nak bercakap, iaitu tentang depression. Dan perkara lain yang menyebabkan orang takut lagi lebih daripada depression adalah stigma terhadap pesakit depression itu sendiri. Di Malaysia, ramai yang sakit tapi memilih untuk diam. Ramai yang menangis tapi untuk secara senyap dan sembunyi. Ramai yang mahu meminta tolong tapi takut dianggap tak beriman, manja, tak erti bersyukur. Dan itu sebabnya saya buat video ini. Stigma ini bukan sekadar orang mengata, tapi penghakiman, sangka buruk, salah faham terhadap pesakit dan penyakit mental itu sendiri. Sebagai contoh, kalau yang pernah saya alami lah, tak cukup solat tahajud, banyakkan solat duha. Memang kata-kata tu bagus, tapi ia macam judgement kepada kita yang selalu buat benda tu, dan juga rasa macam diri ni, aku ni tak cukup ke? Lepas tu selain daripada tu, ni stres je kot. Orang ramai lagi susah. Nak apa lagi? Nak sedih apa lagi? Dah kuatlah sikit. Jangan fikir sangat. Ayat seperti ni memang biasa saya dapat. Dan saya rasa ramai lagi pesakit depression di luar sana pun pernah menghadapi situasi yang sama dengan saya. Walaupun nampak kata-kata tu senang keluar daripada mulut seseorang, tapi kesan berhari-hari berfikir kenapa orang judge saya sebegitu rupa. Ini menyebabkan ramai orang tak berani nak tampil untuk mendapatkan bantuan. Takut dilabel, takut dikatakan lemah iman, tak erti bersyukur. Malah saya mendapat mesej mengatakan bahawa saya memalukan, menjatuhkan maruah kerana saya mengaku saya seorang pesakit depression. Adakah anda malu sekiranya anda didiagnos penyakit diabetes? Adakah anda malu sekiranya anda didiagnos pesakit autoimmune disease? Adakah itu semua menjatuhkan maruah, memalukan? Adakah itu semua cukup sekadar sekiranya kita solat dan mengaji dan berzikir saja untuk pulih? Kita kena terima bahawa depression ini adalah satu penyakit yang berkaitan dengan perubahan hormon di dalam otak. Kenapa stigma masih kuat di Malaysia? Ada beberapa sebab. Pertama, kurang literasi tentang kesihatan mental atau mental health. Ramai percaya depression ni sebab sedih. Kadang-kadang bukan sakit pun, bukan self-diagnose, tapi sengaja cakap menggunakan perkataan depressed itu sendiri menunjukkan keadaan sedih, menyamakan depression dengan kesedihan. Tapi selalu kita dengar, aku depressed lah hari ni. Aku depressed ni. Sedih. Dia menyamakan keadaan depressed itu dengan keadaan sedih. Sebab kedua, budaya kita. Tahan je lah. Selagi boleh tahan. Kita dibesarkan dengan mentaliti, kalau susah, diam, jangan tunjuk, nanti malu. Sampai kita lupa, manusia pun ada had dia. Kita diajar malu tak bertempat. Buat benda sikit malu. Sebab ketiga, agama disalahfahamkan. Iman itu penting. Tapi depression bukan dosa. Bukan juga kurang tawakal. Ini seperti menyalahkan pesakit darah tinggi kerana kurang berzikir. Kita jumpa pesakit darah tinggi, sakit darah tinggi ke? Ni kurang berzikir ni.
kurang amal ibadat ni. Bab keempat, takut dipandang rendah. Disebabkan stigma tadi, ramai memilih untuk diam sebab takut dipandang rendah oleh keluarga, rakan-rakan. Malah tempat kerja pun kadang-kadang tak faham. Jadi ramai memilih untuk diam. Apabila berlakunya stigma, kesan daripada stigma tu yang menyebabkan ramai tak sedar. Stigma menyebabkan orang tak pergi hospital walaupun keadaan dah makin teruk. So, kadang-kadang berpura-pura normal walaupun dah burn out. So, orang tu akan mengasihkan diri supaya orang tak judge. Walaupun tidur tak teratur, hormon stres naik, masih tak seek help. Dan paling teruk sekali kesan stigma, bunuh diri. Dan keadaan Malaysia sekarang ni, kita tahu bahawa peningkatan kes bunuh diri yang terjadi sejak akhir-akhir ni. Ini semua adalah kesan stigma yang mana pesakit depression tidak dapat treatment yang sewajarnya. Saya sendiri pun mengalami depression. Secara jujurnya, saya takut nak bagi tahu orang. Sebab apa? Sebab stigma. Sebab saya tahu dan saya risau orang akan kata saya lemah iman. Kau nampak kuat je, takkanlah kau depres. Takkanlah bijak, pandai pun boleh depres. Tak nampak macam sakit pun. Orang hanya nampak luaran. Dalam hati, hanya Tuhan yang tahu. Dan satu hari saya sedar bahawa kalau saya terus diam, stigma akan menang. Kalau saya buka suara, mungkin saya akan dapat menyelamatkan seseorang. So, apa yang boleh kita lakukan untuk kita lawan stigma ni? Pertama, jangan menyampuk dengan nasihat yang kosong. Contoh, jangan fikir, tak payah fikirlah. Positif je. Kau tak payah fikir. Hal ni kau tak payah fikir. Kau jangan fikir semua benda ni. Seolah-olah perkara depression ni boleh kita letak sapu bawah kapet. Ia bukan semudah itu. Perkara kedua, gunakan bahasa yang betul. Depression adalah penyakit, bukan lemah iman. Bukan sifat dan bukan pilihan seseorang. Nombor 3, menormalisasikan pergi terapi dan juga pemeriksaan kesihatan mental. Macam cek darah tinggi, kita pergi hospital cek. Sama juga, kita pergi jumpa terapi, jumpa doktor bakal psikiatri untuk tengok kita punya progress dalam depression. Nombor 4, tunjuk empathy. Aku ada dengan kau. Kau jangan risau. Aku akan sentiasa ada untuk kau. Kau ceritalah dengan aku sedia dengar. Jangan takut untuk berkongsi ilmu supaya orang di luar sedar tentang depression adalah penyakit dan bukan lemah iman. Jika anda sedang menonton video ini dan anda sedang berjuang dalam diam, anda perlu ingat bahawa depression ni bukan salah anda. Dan anda perlu dapatkan rawatan dengan segera. Kalau anda rasa video ini penting, tolong share. Mungkin ia akan menyelamatkan nyawa seseorang. Jangan lupa like dan subscribe supaya lebih ramai orang Malaysia tahu tentang stigma terhadap depression. Terima kasih kerana menonton. Saya doakan anda kuat, sihat dan diberi ketenangan. Kita jumpa di video seterusnya. Take care.